Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Saya Ayatul Hania Afifah binti Muhammad Azwadi berusia 11 tahun dari Sekolah Kebangsaan Gebang, Jeli, Kelantan. Hobi saya ialah membaca pelbagai genre buku dan bahan bacaan. Saya bercita-cita ingin menjadi seorang guru suatu hari nanti. Saya ingin mendidik anak bangsa menjadi insan yang berguna kepada agama, bangsa dan negara. Pada hari ini, saya ingin berkongsi tentang sebuah kisah yang pasti membuat pembaca berasa tidak sabar untuk menghabiskan bacaan, iaitu sebuah novel yang bertajuk Sinar Papal. Buku ini dikarang oleh Azizi Haji Abdullah dan diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Ia juga mempunyai 102 halaman. Cetakan kali pertama adalah pada tahun 1993 dan cetakan kali kedua ialah pada tahun 2019. Sinar Papal ialah seorang murid tahun 2, seorang anak yatim miskin berbangsa India yang tinggal bersama ibunya di kawasan estet 3 km dari sekolah. Setiap hari ibunya akan menghantar dia dengan berjalan kaki. Dan pada waktu pulang pula, dia akan berjalan pulang bersama jirannya, Zulkifli. Zulkifli ialah satu-satunya sahabat yang baik terhadapnya. Persahabatan mereka berdua ibarat adik-beradik. Paling mengharukan apabila Sinar Papal mengajar Zulkifli kalimah syahadah kerana tidak mahu kawannya itu terus dimarahi oleh Ustaz Sudin. Konflik Sinar Papal dan Ustaz Sudin bermula apabila Sinar Papal enggan keluar ke kelas pendidikan moral. Sebaliknya, hendak tinggal di kelas dan mengikuti kelas pendidikan Islam. Sejak awal lagi, Ustaz Sudin tidak bersetuju, tetapi terpaksa menerimanya kerana guru besar membenarkan permintaan Sinar Papal. Ustaz Sudin mengajar pendidikan agama Islam untuk orang Islam sahaja. Allah itu Tuhan orang Islam sahaja, kata Ustaz Sudin. Setiap kali Sinar Papal memberi salam kepadanya, dituduhnya murid yang naif itu hendak menyindirnya. Apabila Sinar Papal mengikut-ngikut belajar kalimah syahadah, dimarahnya apabila dia tahu Sinar Papal mencuri-curi belajar sembahyang di surau. Dia naik angin apabila dia menampak Sinar Papal terpancut Allahu Akbar dari mulut anak kecil itu. Allahyarham Azizi Haji Abdullah mencuit sikap Melayu tentang isu perkauman. Watak Ustaz Sudin mencerminkan sebahagian masyarakat Islam yang tidak berhikmah dalam berdakwah dan mendidik. Malahnya dia tidak merasakan peri pentingnya berdakwah kepada bukan Islam. Dalam cerita ini, Ustaz Sudin masih beruntung kerana muridnya adalah Sinar Papal. Akhirnya, Sinar Papal mengajak Ustaz Sudin bahawa hidayah itu milik Allah. Sinar Papal juga memeluk agama Islam. Buku ini sangat berkelebihan kerana pengarang menggunakan bahasa yang mudah difahami, dialog yang ringkas, humor dan penggambaran watak serta latar yang praktik.
buku ini harus dimiliki oleh pembaca. Kerana novel Sinar Papal adalah dunia kanak-kanak yang pernah menjadi milik setiap daripada kita. Pada pendapat saya, buku ini tidak mempunyai kekurangan. Pengajaran yang saya dapat daripada buku ini adalah nilai kebersamaan, di mana kita saling memerlukan dalam apa jua keadaan, sama ada suka atau duka. Kita juga tidak boleh memandang rendah kepada seseorang walaupun dia jauh lebih muda daripada kita. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.